Dalam sebuah akuarium terdapat 20 ekor ikan emas dan 30 ekor ikan gapi. Nyatakan nisbah bilangan ikan emas kepada ikan gapi. Perhatikan tertibnya, ikan emas kepada ikan gapi. Jadi untuk bahagian A, ikan emas adalah 20 ekor dan ikan gapi adalah 30 ekor. Perhatikan, yang ini bukan nisbah tapi kita membandingkan kuantiti yang sebenar. Jadi untuk menyatakannya dalam bentuk nisbah, kita perlu perbudakan. Jadi yang ini saya boleh bahagi dengan 10. Yang ini saya boleh bahagi dengan 10. Jadi saya akan dapat 2 kepada 3. So nisbah ikan emas kepada ikan gapi adalah 2 kepada 3. Ini menunjukkan perhubungan, iaitu bagi setiap 2 ekor ikan emas terdapat 3 ekor ikan gapi. Okey, selesai bahagian A. Bahagian B. Bahagian B ialah nyatakan nisbah jumlah bilangan ikan kepada bilangan ikan gapi. Perhatikan tertibnya, jumlah bilangan ikan kepada bilangan ikan gapi. Jadi jumlah bilangan ikan adalah 20 ekor ikan emas tambah 30 ekor ikan gapi kepada bilangan ikan gapi, iaitu 30 ekor. Jadi kuantiti sebenarnya bila dibandingkan adalah 50 kepada 30. Dan kalau saya hendak nyatakannya dalam bentuk nisbah, saya permudahkannya dan saya dapat nisbah 5 kepada 3. Apa maksud nisbah ni? Nisbah ini mewakili bagi setiap 5 ekor ikan, saya ada 3 ekor ikan gapi. Itu maksudnya. Okay, itu adalah bahagian B. Kemudian bahagian C. Bahagian C ialah sebilangan ikan emas ditambah ke dalam akuarium itu. Berapakah bilangan ikan gapi yang perlu ditambah untuk mengekalkan nisbah dalam A? So, nisbah dalam bahagian A adalah 2 kepada 3. Nah, cuba fikir secara logikal. Jika saya hendak mengekalkan nisbah ini, andai kata saya menambah 2 ekor ikan emas. Berapakah bilangan ikan gapi yang saya perlu tambah? 3 ekor. Now, saya tambah 4 ekor ikan emas. Berapakah bilangan ikan gapi yang saya perlu tambah? 6 ekor. Kerana apa? Kerana bagi setiap 2 ekor, saya kena tambah 3 ekor. Satu lagi contoh. Jika saya tambah 6 ekor ikan emas, jadi saya perlu tambah 9 ekor ikan gapi. Nah, bila saya permudahkan ini, saya dapat nisbah 2 kepada 3. Bila saya permudahkan ini, saya masih dapat nisbah 2 kepada 3. Maknanya, walaupun bilangan ikan yang saya tambah itu adalah dalam bilangan yang berlainan, tetapi nisbah ataupun perhubungannya masih sama. Jadi jawapan kepada bahagian C adalah bilangan ikan gapi yang perlu ditambah mestilah setara dengan, bukan setara, sepadan dengan bilangan ikan emas dengan syarat mengikuti nisbah 2 kepada 3.